memulakan melemang Ini dah trip ke-3. Bagi api dulu, sana ada satu dapur lagi. Dapur import. Dapur tu kalau biasa kita buat dekat depan tu, depan masjid tu. Tapi sebab kali ni nak dalam kuantiti yang banyak kan, jadi kita open satu dapur besar dulu lah, yang biasa kita pakai. Dah boleh? Ni kita Sudah okey. Apa dia? Bukan dah. Okey. Dia ni. Kenapa? Jom kita tengok dapur sana. Okey ke Syuk? Okey. Oh, jangan hangus. Okey. Okey ni. Apa okeynya? Api kuat oh. Api kuat belah sini. Apa kuat ni? Apa? Tadi nak bakar. Ambil bekal sana. Bawa sana lagi. Ya Allah, budak ni. Weh, siang hari main bunga api pula. Naik kebun. Dulu pot kita kat sana tau. Dulu pot kita buat lemah kat sana. Yang ni baru lagi. Tambah simen. Tu ada, patutnya ada 2 dapur. Yang macam sana tu kan. Yang ni dapur tambahan ni. Ada orang bagi. Ni kat belah sini pun ada macam belah sana. Dia boleh muat 300, 200 lah. Satu batang kan. Yang ni tak sure boleh muat berapa. Terus nak pakai tak kira. Pokok je jadi. Ni semua baru tanam ni. Sana kan jom pokok lama. Dulu seram lah nak masuk sini. Budak ni sekal. Tengok pokok dia. Ni boleh lepas petik. Boleh lepas petik. Bila lepas penuh. Tak larang nak petik. Tu ada lagi. Cili api. Dulu pokok kita kat sini. Tak ada kesan langsung. Lapang lah. Okay, kita dah pusing. Ni sikit lagi nak masak. Dia dah kuat dah. Sikit lagi, tak sikit lagi lah. Dia kena tunggu apa? Kering. Tambah lagi lah nak kering. Dia okey lah, dah jadi lemang kan. Aku buat, saya buat. Ya ke? Kau buat tengok je. Tak ada lah, ni buat lah. Kau arah-arah aku. Tak ada lah. Ini bersama ke? Tengok aku. Aku datang untuk masak. Sukri dia cari tengok masak. Sukri tengok. Kau dia tengok je. Saya kena masak dia tengok. Datang terus masak lah. Ya, Sukri lah. Baik. Dia bekerja keras tadi. Ini hasil masakan Sukri. Masak. Pasti masak. Bukan ini.